Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya minum kopi di sebuah kedai, sebuah warung. Dia cas saya dengan harga RM2 secawan. Hari ini saya pergi bersama dua kawan. Dia cas saya sebanyak RM12 untuk 3 cawan kopi. Dia kata cawan pertama dia jual dengan harga RM2. Cawan kedua dia jual dengan harga RM4, manakala cawan yang ketiga dia jual dengan harga RM6. Jumlah seluruhnya saya kena bayar ialah RM12 untuk 3 cawan kopi. Nak tak nak kita kena bayar pasal kita dah minum. Persoalan saya, apa hukumnya jika kedai kopi jual barang yang sama tapi dengan harga yang berbeza? Setakat saya dipahamkan hukum jual barang yang sama dengan harga yang berbeza ada haram. Ini pun apa yang saya belajar masa budak-budak dulu. Oleh kerana itu, saya tak berani untuk jatuhkan hukum. Bimbang saya tersilap. Macam mana pandangan sahabat semua berhubung dengan hukum menjual barang yang sama tapi dengan harga yang berbeza? Saya kat air Terengganu, satu jual air dengan harga yang berbeza. 20 meter pertama, 20 meter kubik yang pertama dan harga 42 sen sekubik meter persegi. Manakala 20 kubik meter yang kedua dijual dengan harga 65 sen sekubik meter persegi, manakala 20 meter yang kedua dijual dengan harga 90 sen 1 kubik meter persegi. Persoalannya, apa hukumnya saya kat satu jual air kepada rakyat Terengganu dengan harga yang berbeza? Bagaimana pandangan ahli majlis fatwa berhubung jualan air oleh saya kat satu Terengganu? Ingat saya kat air Terengganu di bawah kajian negeri yang diterajuk oleh kajian PAS yang berlandaskan Islam. Oleh kerana itu, saya mohon ahli majlis fatwa negeri Terengganu mengeluarkan fatwa terhadap penjualan air oleh satu ke atas rakyat Terengganu. Kerana setakat yang saya faham, kita tak boleh jual barang yang sama dengan harga yang berbeza. Jika ditakdirkan penjualan sebegini jatuh pada hukum haram, maka seluruh pekerja satu akan tanggung dosa. Saya jadi heran kenapa tak ada kalangan ulama di Terengganu yang beri perhatian kepada isu macam ni. Sekali lagi saya mohon jasa baik ahli majlis fatwa negeri Terengganu untuk memberi fatwa berhubung isu macam ni, kerana ia agak mengelirukan. Jika ditakdirkan ahli majlis fatwa mengharuskan penjualan air seumpama ni, ia akan memberi implikasi yang cukup besar pada rakyat Terengganu, umpama kedai kopi khayalan yang sebut di atas. Jika ditakdirkan ada kedai kopi yang jual air kopi menggunakan kaedah seumpama ni, kaedah yang diamalkan oleh Sekat Air Terengganu, agaknya apakah pihak berkuasa akan biarkan begitu saja? Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.